Macam mana? Kau tahu, si semua tumbuh guna pihak si jadi guna kau. Semalam aku beli barang-barang. Apa dah? Apa tu? Kecil. Tak tahu. Tapi jangan begitu. Apa tu? Amir, kenapa balik lambat? Saya tengah tunggu ayah. Kenapa? Ayah kamu selalu ambil lambat. Apa tuh? Apa yang kamu serukan? Nak Mari ikut cikgu kejap. Kamu takut apa sebenarnya, Amir? takut rumah. Ayah saya selalu marah saya. Bila saya pegang benda ni, kepala saya rasa senyap sekejap. Kadang-kadang, benda yang nampak kecil boleh ambil nyawa seorang perlahan-lahan. Ayah kamu, Encik Hakim. Macam mana cikgu tahu ayah saya? Masa anak cikgu dekat hospital dulu, ayah kamu, dokter terakhir yang selamatkan dia. Anak cikgu pun sebaya kamu. Apa yang kamu cakap sama dengan apa yang dia cakap.